Maka kita boleh faham daripada sini, seorang anak itu hebat tak hebat dia, kita boleh nampak daripada kecil dia. Bukanlah kata kecil tak hebat, sebesar dia tak jadi hebat, tak gitu. Dia akan berubah. Itu manusia yang normal. Tetapi bagi Nabi, tak. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Orang yang paling rendah darjatnya, maknanya paling darjat para Nabi ni, adalah sebaik-baik kita, manusia. Kita manusia yang awam ni, paling baik kita adalah serendah-rendah darjat perbuatan Nabi SAW. Baik. Bilalah anak ini menghormati ibu dan ayahnya, kita boleh belajar dengan perkataan cara dia panggil. Bagaimana pula si ayah? Kita belajar si anak yang menghormati kepada ayahnya di berbagai tempat. Contohnya kita belajar tentang kisah Ibrahim yang memanggil kepada ayahnya walaupun ayahnya masih kafir. Walaupun ayahnya itu sentiasa melawan dia. Bahkan ayah dia punya jawapan agak biadab. Wahjurni maliyah. Katanya dia, aku akan la rajamnaka. Aku akan rejam kamu. Siapa kat sini sanggup cakap kepada anak dia, baik mu dengar cakap. Kalau tak aku rejam kau dengan batu. Ada lah kita sanggup cakap dengan anak. Tak sanggup. Sebab kita sayang anak. Garang macam mana pun kita tetap tidak akan sanggup merejam batu kepada anak kita. Rotan tu pun tahan-tahan lagi. Tetapi ayahnya Nabi Ibrahim AS, tak. Dia sanggup nak rejam ataupun dia nak tinggalkan tengah-tengah padang pasir. Wal'iyadzubillah. Pun begitu Nabi Ibrahim tetap menghormati ayahnya. Gitu. Begitu juga dengan Nabi Ismail, apabila seruan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan hanya kepada Nabi Ibrahim di dalam mimpi. Kita kalau nak translate mimpi, orang cakap apa kat kita? Ni segar tak segar ni? Ni air jagung ke air anggur? Mana satu mu minum semalam ni? Gitu. Kalau kita cerita, malam tadi aku mimpi mu akan jatuh miskin. Kalau ni, kalau tak gam kasut, gam gajah. Mana satu antara dua mu siap? Itu manusia. Bila mana berkaitan dengan mimpi, kita seorang je nampak. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim mendapat suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mimpi. Dia cakap kepada Nabi Ismail. Berapa lama dia bersama dengan Nabi Ismail? Tak lama, sekejap lah. Mungkin dalam 2-3 malam, mungkin dalam seminggu. Dia dilahirkan dan dipisahkan. Berjumpa dengan Nabi Ismail, apa yang Nabi Ismail jawab apabila mendengar mimpi ayahnya suruhan untuk menyembelih dia? Melibatkan nyawa dia. Nabi Ismail suka tak dengan jawapan tu? Siapa yang suka bila melibatkan nyawa? Tak ada orang suka. Katanya Nabi Ismail kepada ayah dia, ya abati, wahai ayahku. Dengan penuh hormat. Anak kepada ayah kita boleh belajar banyak. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yusuf AS kita boleh belajar banyak.